Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke YouTube Haras 2016. So video kita kali ni kita nak buat apa, okey? Minta maaf sebab aku dah lama tak buat itu. Okey korang, aku ada beli bola ni, besar. Besar. Mak aku yang beli dekat Shopee ke mana ke? Aku rasa ni beli kat Shopee ni. Okay. Jangan lupa like and subscribe. Okay, subscriber kita 33. Rambut aku panjang ke tak? Tak kan? Panjang kan? Memang panjang. Tapi handsome kan? Okay, kita nak buat apa? Mana aku dah tinggal dalam kereta. Aku nak ada pistol po. Kira kita nak reactkan pistol pedang ke pistol dengan. Aku ada. Shit. Ini bang. Okay, yang ni untuk lawan. Yuk, boleh potong daging lembu ni rasanya. Ini macam boleh potong daging. Ini kita panggil. Okay. Benda-benda ni semua ni aku buat dengan kawan aku. Pedang-pedang. Okay, yang ni aku buat tapi kecil. Aku buat untuk baling. Hahaha. Okay, ini pedang. Ini macam pedang apa? Boleh buat perang ni kan? Boleh buat perang lagi. Okey, yang pedang istimewa yang Nabi Muhammad digunakan, iaitu pedang Zulfikar. Korang tak pernah tengok kan? Ni kita panggil pedang Zulfikar untuk zaman Nabi Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Nanti dia cakap. Okey. Okay, ini untuk pedang ninja. Ini untuk yang ni pedang pisau ninja. Allah, ni pedang. Sekejap aku nak pergi gunting. Sekejap. Kejap aku nak cari gunting. Okay. Okay, yang ni kita nak potong. Okay. Nanti aku dah. Nanti aku sapu.
Ni dijadikan macam ni. Syok. Ni adik aku yang buat tapi aku yang gunting lah sebab adik aku suruh. Okey, tak apa. Dah macam buat seni pula. Tengah recording. Inilah jadinya. Ini macam ada benda-benda. Ini macam sedikit. Okey, dah habis gunting. Okey. Okey, kita jadikan benda ni. Syok. Okey, kita ada ini untuk barang untuk korban lembu. Siap. Sebenarnya hari Raya Haji sudah habis. Okey, dah nak dekat masuk hijrah tarikh 1447. Ya, betul lah. 47. Kawan aku yang buat ini kapal. Okey. Okay. Syuk. Hari tu aku main dengan kawan aku, main pusing-pusing. Okey. Main pusing-pusing. Lemak Okey. Yo. Okey, pedang yang dah tunjuk aku kat sini. Yang ni dah. Ini pun dah. Ni. Okey, yang lain aku tak tunjuk. Okey, yang tak tunjuk. Okey, yang ni dah tunjuk. Kita ada pedang. Tapi boleh naik. Boleh lah. Kita ada pistol. Okey. Wadidaw. Okey, kita ada pistol. Yang ni dah tunjuk ni adik aku buat pedang macam ni kecil. Dia boleh.
Lah lupa aku tak tunjuk pistol satu lagi. Po. Kita ada. Dia macam ninja. Yang tadi tu aku tunjuk kecil kan. Okay, yang ni besar. Hiasan, ada hiasan. Okay, ini kapak kecil yang tadi tu aku tunjuk besar. Macam apa tu? Macam raja lah kan. Macam mahkota raja. Macam mahkota. Siapa mahu? Kita ada pistol Rocher Roulette. Siapa nak main? Datang dengan saya. Okay. Tak aku raw ya. Tapi pistol ni memang great game. Okay. Allah. Nah. Pedang ni dah tunjuk kan. Okay. Aku lupa ada satu lagi pedang. Okay, shit. Okay, yang terakhir untuk potong makanan yang keras-keras. Potong daging, potong ayam ke. Okay, potong kan. Okay, so sampai sini. Okay, so terima kasih tengok video kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Okay.